A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hari ini insya-Allah kita dah diberi kesempatan kita nak baca Quran sama-sama, dan bagi masa ni kita nak tadabbur sikit dua potong ayat dalam surah Baqarah. Ayat yang pertama. Maaf Ustaz. Ya. Punya sound dia perlahan. Suara tak dengar sangat Ustaz. Ya ke? Tak dengar ke? Ya. Jauh. Oh ya, sekarang ni macam mana? Okey. Sekejap, Ustaz test dulu. Saya dengar sangat kuat. Oh ya kan? Tu aja Safia dengar jelas je tu. Okey. Dah, boleh ke? Boleh. Boleh ya. Okey. Baik, kita nak tengok di permulaan. Kita tengok dulu mukadimah dia. Surah Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tiada sebarang syak padanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. So muttaqin ini bertakwa. Jadi kita nak tengok orang bertakwa tu apa dia? Orang yang bertakwa diterangkan dalam ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimunas shalah, maksudnya dan mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membelanjakan ataupun mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Iman dengan ghaib, mendirikan solat dan berinfak. Kan, nampak tak? Okey, sebelum kita pergi seterusnya, Ustaz nak ingatkan juga bahawa takwa, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Jadi, apakah ciri-ciri orang bertakwa ni? Ayat 3 ni yang menceritakan tentang kita. Berceritakan tentang sifat-sifat mereka kepada kita. Iman dengan ghaib, yuqimunas solah, mendirikan solat, dan berinfak. 3 ciri-ciri mudah. Tapi kita terfikir tak? Ini sebenarnya ringkasan saja. Kalaulah kita nak cari pendetailan dia, apakah yang dimaksudkan dengan beriman dengan ghaib, apakah yang dimaksudkan mendirikan solat. Kita tahu beriman dengan ghaib ni percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, macam tu kan. Mendirikan solat ni gambaran kasar je kita nampak. Jadi sebenarnya di dalam surah Baqarah juga ada menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ni dengan lebih detail. Kalau kat sini bolehlah kita anggap ayat ni sebagai penerangan ringkas untuk orang bertakwa. Iman dengan ghaib, dirikan solat, infak. Nampak tak? Jadi kalau kita nak yang lebih detail, penjelasan yang lebih terang, tahu dekat mana? Dekat surah yang sama, surah Baqarah, iaitu ayat 177. Bolehlah catatkan tu. Nanti habis tadabbur kita ni, kita boleh semak balik. Ayat berapa? Ayat 177. Ni dia. Ustaz pun dah siapkan dah mana dia ayat 177. Perhatikan tu. 145 tu. Nampak tu. Panjanglah sikit ayat dia, tetapi boleh kita katakan bahawa ayat ni merupakan ayat penjelasan bagi ayat nombor 3 tadi. Kalau ayat nombor 3 tadi, kita boleh jadikan dia sebagai ringkasan umum. Ringkasan umum ciri-ciri orang bertakwa. Penjelasan dia dekat mana? Ada tak penjelasan dia? Ada.
Rupa-rupanya inilah ayat yang boleh kita jadikan sebagai penjelasan kepada ayat nombor 3 tadi. Nampak tak? Ayat berapa? Ayat 177. Ayat dia panjang. Satu ayat panjang. Tengok ayat 176 pendek je sampai dekat sini panjang. 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir sampailah wa ulaika humul muttaqun. Nampak tak perkataan muttaqun ni ada kat sini. Tadi bila kita baca ayat yang kedua surah Baqarah tadi, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan nampak tak? Apa dia muttaqin tu? 3 dia bagi. Yang dekat ayat 177 kita tengok orang yang bertakwa mana dia? Wa ulaika humul muttaqun. Itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Mana dia tu? Ni pendetilan dia. Okey, jom kita baca terjemahan dia apa. Okey. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Nampak tak? Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang itu kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Nampak? Ini penjelasan kepada alladzina yu'minuna bil ghaib tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib tadi, penjelasan dia dekat sini. Nampak tak? Bukanlah perkara kebajikan itu hanya menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, pada hari akhirat dan segala malaikat, segala kitab dan sekalian nabi. Jadi Allah mulakan ayat ni dengan apa? Nak membetulkan kefahaman kita dulu. Agama ni, nak jadi orang bertakwa ni, yang beragama ni bukanlah maknanya orang yang menghadap kiblat ataupun orang yang maksudnya simbol luaran. Kan kita menghadapkan muka kita ke timur, ke barat tu, nak kita kan nak pergi sembahyang, kita menghadap ke Kaabah kan. Kalau kita ke Kaabah kat sini ni, arah mana daripada Malaysia Kaabah kita ke mana? Arah barat lah, tak betul? Arab. Arah ke barat kan. Kita hadapkan muka kita sana. Jadi kita menghadapkan muka kita tu, adakah itu simbol keislaman kita? Bukan itu sebenarnya yang dikatakan simbol keislaman yang sebenar. Bukanlah amalan luaran ni yang menunjukkan simbol agama ataupun simbol keislaman kita sebenar. Jadi agama ni bukanlah luaran semata-mata. Kan? Kuat dia sembahyang, Masya Allah, ibadah dia banyak. Kita nampak luaran. Bukan semata-mata agama ni ibadah luaran sahaja, ya. Tetapi apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat mula ni, maknanya ramai kita perasan, kita nampak orang tu luaran dia, Masya Allah. Nampak ciri-ciri kesolehan dia, nampak ciri-ciri keimanan dia. Tapi belum tentu dari luaran itu kita boleh dapat mengagak ketakwaan dia. Takwa ni ada di dalam hati, ya. Luaran saja tidak memadai. Jadi Allah mulakan nak bagi kita betulkan fahaman dulu. Bukan luaran saja. Sebab tu dia mulakan dengan bukanlah ni. Bukanlah perkara kebajikan itu, iaitu perkara yang kita lakukan di dalam agama kita ni, dari sudut amalan-amalannya, hanya menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Maknanya luaran. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya, iaitu dalaman. Bukan luaran sahaja, sebaliknya dalaman. Iman kan di dalam, kan? Jadi ramai orang yang kita nampak luaran dia, Masya Allah. Belum tentu lagi dalaman dia bertakwa kepada Allah. Nampak tak? Jadi apakah asas ketakwaan yang pertama? Macam dekat surah ayat 3 ni, yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara-perkara ghaib. Apa dia perkara-perkara ghaib tu? Kat sinilah detail ni. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, perkara ghaib kan, hari akhirat, segala malaikat,
kitab dan sekalian nabi. Nampak tak? Kitab wahyu kan, hari akhirat, malaikat semua tu. Maksudnya apa maksud ayat ni? Orang yang bertakwa ataupun orang muttaqin hidupnya bukan sekadar ikut mata yang nampak ni. Tapi ikut apa yang Allah khabarkan. Ikut apa yang Allah khabarkan. So asas pertama orang bertakwa ialah yu'minuna bil ghaib. Ayat yang ketiga tadi diterangkan oleh ayat 177 ni, apakah yang dimaksudkan dengan beriman dengan ghaib tadi tu sampai dekat Nabi ni. Nampak tak? So itu asas yang pertama. Apa asas yang kedua tadi? Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna solat. Yuqimuna solat, mendirikan solat. Jadi mendirikan solat dekat sini juga diulang balik. Nampak tak? Dan di sini bila kita tengok dekat sini wa yuqimuna solat tu dia datang dekat bawah sikit. Dia datang dekat bawah. Tapi sebelum tu dia masuk dulu kepada infak. Kepada menderma. Nampak tak? Dia masuk dulu kepada menderma dulu. Dia tak masuk kepada solat dulu. Solat selepas tu. Menderma iaitu sebagai asas yang ketiga lah. Kalau kita perhatikan dekat sini, asas yang ketiga selepas wa yuqimuna solah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan? Nampak tak? Menderma. Bila kita tengok pendetilan dia, menderma yang macam mana, infak yang macam mana. Tengok kat sini. Okay? Dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Dekat sini dia mula derma pula. Dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Nampak tak? Infak bukan sekadar lebihan yang kita dermakan. Duit kita berlebih, dah berlebih lah ni, tak apalah kita derma lah sikit. Tidak, sebaliknya infak ini adalah harta yang kita sayangi. Nampak tak? Harta yang kita sayangi. Dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Nampak tak tu? Itu infak yang sebenar. Kalau kita tengok ayat dekat sini, wa atal mala ala hubbihi. Ala hubbihi ni harta yang disayanginya. Kita harta yang kita sayangi lagi kita simpan. Tak betul? Jadi orang bertakwa sebenar, kita tengok dekat ayat 3 tadi dia berinfak, tapi secara umum sangat. Rupanya infak yang dimaksudkan sini bukanlah infak yang ada lebihan pada kita. Sebaliknya apa? Infak benda yang kita sayangi. Tengok. Dan mendermanya seorang itu akan hartanya sedang ia menyayangi. Kepada siapa? Tengok dia detailkan dekat sini. Dekat ayat 3 tadi tak ada cerita ni. Tengok kepada kaum kerabat. Kaum kerabat dulu. Kerabat dulu. Ya, kaum kerabat ni anak beranak kita, saudara mara kita. Tu dulu. Macam pepatah orang Melayu kan, apa dia kata? Anak di rumah, ayat macam mana? Kera di hutan disusukan. Anak di rumah kelaparan. Tu tak betul lah macam tu. Kan? Jadi kita infakkan, kita dermakan harta kita ni kepada siapa dulu? Kaum kerabat. Yang memerlukan. Kaum kerabat yang terdekat dengan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, mak bapak kita, kan? Yang memerlukan, kaum kerabat. Lepas tu baru pergi kepada siapa? Tengok tu Dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Kaum kerabat dulu, Hajar Farida. Ya, betul. Mana tu Hajar Farida banyak betul. Tu nak bagi ke ustaz. Boleh juga. Kaum kerabat, lepas tu anak-anak yatim, orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, mana yang keputusan bakalan, kepada orang-orang yang meminta, orang tak cukup duit, ada masalah ke, kan, meminta, dan untuk memerdekakan hamba abdi. Nampak tak? Itu topik apa tu? Topik wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ayat 3 ni secara umum. Datang ayat 177 dia detailkan kepada kita.
Infak yang macam mana ni? Infak bukan infak dah lebih-lebih tu kita infak. Sebagai contoh lah, Ustaz tak kata siapa-siapa ya. Okey. Ah, Bulan puasa contohlah kan. Dia buat jualan bazar Ramadan misalnya. hmm. Ada lebih-lebih tu baru nak kasih ke orang. Contohlah kan. Yelah Ustaz, ni Bukan ada. alah Ustaz, okey jugalah tu pada membazir. Boleh lah. Tetapi infak yang betul-betul tinggi kualiti dia. Ni. Apa dia? Tepat ni kita Benda masak yang tu. kita Sayang. sayangi. Sayang bersih-bersih. Benda yang kita sayangi. Dah lebih-lebihan tu boleh juga infak. Tetapi taklah tinggi kualiti Bila-bila dia. Nampak tak? bersih-bersih. Ganjaran ni pun tak ada ni sangat kan? Apa makna ayat ni aja. Kita fikirkan balik. Apa makna ayat ni? Mana Kita infakkan benda yang kita sedang sayangi ni. Apa makna ayat? sayang. Maknanya orang-orang yang bertakwa ni sanggup apa? Berkorban benda yang disayanginya. Ya. Sanggup dikorbankan. Mm-mm. Perasan tak kisah Saidina Umar apabila dia nak berlumba-lumba dengan Saidina Abu Bakar di sudut menderma ni. Jadi suatu hari dia mendermakan sebahagian daripada harta dia. Jadi dalam hati dia rasa kali ni Abu Bakar tak dapat nak challenge lah. Sebahagian harta dia. Contohlah dia memiliki contoh kita bagi nombor lah kan. 100. Dia memiliki 100 kekayaan. Dia infakkan 50. Sebahagian. Bukan sikit sebahagian itu. Okay. Dia pun berasa bahawa ini Abu Bakar tak boleh challenge. Tiba-tiba bila tanya Abu Bakar infak berapa? Abu Bakar infakkan ke semua harta dia. Ke semua harta dia, Hajar Faridah. Ya. Mana tu? InsyaAllah. Okey, so itu apa? Ciri orang bertakwa di sudut infak. Tak. Lepas tu ciri orang bertakwa kita tengok ayat 3 apa dia? Wa yuqimunas salah. Ada tak dekat ayat 177 ni? Ya, diterangkan lagi ni. Lepas ayat infak tu wa aqamas salata wa ataz zakah. Tapi ditambah sikit lagi wa ataz zakah. Wa aqamas salah wa ataz zakah. Jadi orang-orang yang bertakwa bukan sekadar mendirikan solat. Okey, tengok dan mengerjanya seseorang. Ini terjemahan mana dia pakai ni? Dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Okey. Nampak tak? Jadi yang dimaksudkan mendirikan solat ni bukan sekadar kita rukuk, sujud, takbiratul ihram, tidak ya. Mendirikan solat dalam arti kata dia tak kata melakukan solat tu. Mendirikan solat. Masuklah kita persiapan kita jaga waktu solat kita jaga kualiti khusyuk solat kita. Rukun tu dah semestinya lah kita nak kena jaga kan. Okey, nampak tak? Jadi bila kita dirikan solat dengan menjaga serba-serbi yang berkaitan dengan solat tu akan memberi kesan kepada akhlak kita. Solat menjadi tiang kepada ketakwaan. Kalau solat baik, jiwa kita akan sentiasa hidup. Baru jadi orang bertakwa yang berkualiti. Nampak tak? Tu mendirikan solat. Okey, selepas tu pula ada lagi penambahan. Bukan sekadar beriman dengan ghaib, mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini umum dan asas. Bila kita tengok pendetilan dia tambah lagi dengan attitude, dengan akhlak. Apa contoh akhlak dekat sini? Dia bagi. Mana dia ni? Wal mufuna. Apa tu? Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Apa maksud dia? Orang-orang yang bertakwa ni, okey, bukan sekadar mengajarkan solat dan mengeluarkan zakat, perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya. Menyempurnakan janjinya. Maknanya orang-orang bertakwa ni dia bukan cakap sekadar di mulut. Bila dia berjanji, dia akan tunaikan. Bila diberi amanah, dia jaga amanah tersebut. Bila dia berkata-kata, dia akan berkata-kata benar. Nampak tak tu? Dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat janji. Tambah satu attitude lagi. Sekarang ni, okay,
Kita ramai kita tengok orang yang kuat ibadah. Mm-mm. Solat bukan main lagi. Sentiasa pergi berjemaah ke masjid. Okay. Tetapi apa? Lemah integriti dia. Integriti Betul. lemah. Betul. Okey. Bab Ada berjanji, alamak, out terus. Ditambah dekat sini lagi. Nak jadi orang bertakwa ni. Nampak tak? Ditambah dekat sini lagi ciri-ciri orang yang bertakwa selain daripada 3 ciri besar tadi. Okey. Lepas tu ni bab janji wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Lagi apa? Ciri-ciri mereka. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Ni lagi dahsyat ni. Tadi maknanya kena integriti, maknanya kena ikhlas dan menepati janji. Seterusnya sabar. Sifat sabar. Mana dia tu? Dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan. Sabar dalam masa kesempitan. Bukan dalam masa kesempitan. Kita tengok baksa ni maknanya dalam masa kesusahan. Dalam kesusahan dia menghadapi kesukaran hidup, kemiskinan hidup, dia sabar. Lepas baksa, darra ni dalam musibah. Ditimpa musibah, ditimpa penyakit, dia sabar. Nampak tak? Wahinal ba's. Okay. Dalam waktu ba's ni maknanya waktu permasalahan, waktu macam contoh sekarang ni kita menghadapi, tapi tak adalah kesan kita. Orang sana perang, kita terkesan dengan perang. Tidaklah terkesan secara fizikal dia tu, tetapi terkesan dari sudut ekonomi juga kan, tak betul tak? Kan? Jadi perkataan ba's ni sesuatu bencana, sesuatu permasalahan besar, tekanan besar, krisis. Jadi orang yang bertakwa ni mempunyai satu sifat kesabaran dalam apa jua situasi sekalipun. Ya, bukanlah kita tengok orang bertakwa ni hanya tenang hidup dia bila senang, tak. Tetapi sebaliknya orang bertakwa ni akan lebih bersabar bila menghadapi waktu kesukaran dan kesusahan. Nampak tak? Dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabilillah. Itu maksudnya dalam krisis lah. Dalam apa jua situasi. Pendek cerita, 3 situasi yang disebut dalam ini merujuk kepada apa jua situasi permasalahan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bertakwa akan sentiasa bersabar. Nampak tak tu? Jadi, siapakah mereka-mereka ni yang ada ciri-ciri ni semua? Ulaikal ladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sadaqu ni perkataan sidik kan? Benar, beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Nampak tak tu? Perhatikan. Allah tak kata mutakin pada orang yang banyak slogan agama, yang zahirnya saja. Tidak. Okay, tetapi orang yang bertakwa ni kena ada iman yang betul tadi. Yu'minuna bil ghaib tadi tu. Okay, dalaman. Ibadah yang betul. Pengorbanan. Mesti kena berkorban. Infak tu korban tu. Bukan korban benda yang lebih-lebihan je. Benda yang apa tadi? Yang kita sayangi. Kan? Lepas tu amanah kena ada integriti. Bila dia berjanji, dia tunaikan janji. Bila dia berkata-kata, dia tidak berdusta. Nampak tak? Itu penting. Lepas tu akhir sekali ada kesabaran. Jadi daripada 3 ciri-ciri orang bertakwa secara ringkas di dalam ayat 3, iman ghaib, yuqimunas shalah dan infak. Lepas tu diterangkan pula dalam ayat 177 lebih detail dan lebih banyak. Iman yang sahih, ibadat yang betul, infak tu dikira sebagai pengorbanan, lepas tu amanah dan juga sabar. Nampak kita dah tambah dah lagi ciri-ciri orang yang bertakwa. Nampak tak tu? Kalau kita bandingkan dengan ayat 3, dekat ayat 3 ada beriman dengan ghaib. Dekat ayat 177 diterangkan iman kepada Allah, akhirat, malaikat, kitab, nabi, kan?
Lepas tu ayat 3 ada dirikan solat. Dekat sini dirikan solat. Lepas tu ditambah pula zakat tadi kan. Aqamas salah wa ataz zakah. Dirikan solat dengan sebenar-benarnya. Lepas tu dekat ayat 3 ada infak secara umum. Dekat sini lagi detail infak dia. Beri kepada ramai golongan lagi dengan ikhlas. Siapa golongan yang pertama? Kaum keluarga. Keluarga. Letak meja kadang makan nasi. Apa yang kita nak infakkan Jaratin? Benda yang Ya. kita Harta Sayang. yang Kita sayang. kan. Ini benda dah lebih-lebih yang kita tak guna, yang alah yang dah tak guna, yang dah tak guna. Boleh ke tak? Boleh, tetapi kurang lah. Pada buang sana. Okey lah. Kurang lah pahala dia kan. Kurang lah Lepas kita boleh juga sedekahkan ustaz kan pada kita buang kan. Betul aja. Itu yang kesayangan nanti, yang saling sayang apa. Yang paling sayang itu terbaik lah. Okey, dan itulah ciri-ciri orang bertakwa. Lagi ada tambahan apa dia? Jujur, sabar dan tepati janji. Itu yang paling penting. Alhamdulillah. So, boleh kita buat kesimpulan macam ni. Di dalam surah Baqarah ni, ayat yang ke-2 menceritakan tentang orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Apa ciri-ciri orang bertakwa tu diterangkan dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga ni hanyalah ciri-ciri umum orang bertakwa. Iman, solat, infak. Tak cerita infak kepada siapa, nak cerita apa benda yang nak diinfak, tak ada cerita. Iman kepada siapa, tak ada cerita. Umum sangat. Okey, rupanya kita cari dia punya pendetailan, kita dapatilah dekat surah yang sama ayat 177 yang mana mula-mula Allah dah alih pandangan kita. Takwa ni bukan gambaran luaran semata-mata. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Maksudnya keadaan luaran. Masya Allah, orang ni kelihatan soleh lah, Masya Allah, sembahyang tak pernah. Itu luaran. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang itu kepada Allah. Dalaman dulu. Dalaman. Kelas. Sebenarnya. Lepas tu infak. Lepas tu apa lagi? Tepati janji, sabar, menghadapi apa jua situasi. Maka mereka inilah semuanya orang yang benar-benar beriman. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka juga adalah benar-benar bertakwa. Walhamdulillah. Semoga perkongsian kita kali ini mendapat manfaatnya. Terima kasih. Jadi Ajar Natin bila kita baca ayat ketiga tu, kita nampaklah ayat 3 ni sebenarnya detailan dia, penghuraian dia ada dekat ayat 177. Kan? Ustaz rasa cukup lah sampai sini dulu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Minggu depan kita sambung lagi. Jangan lupa ulang balik semula kita punya rakaman nanti insya-Allah ya. InsyaAllah Ustaz. Dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma jazakallahu khair. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.